Selepas aku balik daripada rumah Rizal petang tu, aku nak cerita kat bini aku pasal cerita yang Indra cerita ni, kisah pocong ni. Tapi aku fikir nanti bini aku takut pula kan. Dan benda ni pun kejadian dia berlaku dekat tempat kami. Aku pun simpan hasrat tu. Dan aku fikir waktu tidur nantilah baru nak cerita. Tidur nanti baru seronok kot bercerita kot benda ni kan. Dan pada masa yang sama, aku pun nak kata berani tak juga. Aku pun takut juga kan. Maka aku pun simpanlah kisah hantu ni. So, masa berlalu, waktu malam tu kami makan malam. Waktu kami makan malam tu, macam biasa lah. Aku makan, mesti aku makan fokusnya. Suap makan. Tiba bini aku buka cerita. Nak tahu tak? Tadi pergi membawang kat rumah makcik depan kita ni. Tahu makcik tu cakap apa? Cakap apa? Aku kata. Makcik tu cakap, hari Rabu hari tu, depan rumah kita ni ada pocong. Waktu bini aku cakap ni, bulu roma aku terus naik sampai kat kepala. Aku jadi tak suap makan. Jadi terkedu. Macam tak percaya. Benda ni sedang hangat dibincangkan. Sebabnya yang aku tahu benda ni dalam kalangan kami je tahu cerita ni. Macam mana bini aku boleh tahu? Dan macam mana pula boleh kata sampai kat depan rumah aku? Itu yang aku pelik tu. Depan rumah aku tu dia cakap. Sedangkan aku pun tak tahu. Aku jadi tak tahu nak respon apa. Aku hanya cuma tengok dia dan aku tunggu cerita daripada mulut dia. Kata bini aku, petang tadi dia pergi membawang kat rumah makcik ni. Waktu tengah sibuk membawang, tiba-tiba makcik tu buka cerita. Kata makcik tu, anak lelaki dia ni suka bawa balik rumah benda yang pelik-pelik. Contohnya macam kemian, sintok dan adalah barang-barang yang lain. Kadang-kadang ada macam dalam bunjut. Makcik tu tanya dekat bini aku kan, apa benda yang dia mau buat ni guna benda-benda macam ni. Bini aku mana lah tahu. Dia cakap entah, macam berubat orang, tak pun puja benda je. Dia kata. Mak tu makcik tu cakap, takkan anak dia nak puja benda pula kan. Takkan minta nombor ekor pula kan. Bini aku pun cakap lah, entahlah, selalunya kalau benda-benda apa ini ada kena-mengena dengan berubat orang apa semua. Kata bini aku. Kemudian bini aku tanyalah balik, makcik takkan tak tanya kot anak makcik buat apa bawa balik benda-benda macam ni. Ada, makcik tu cakap ada tanya. Tapi jawapan dia berubat orang. Makna betul lah tu dia berubat orang kan. Tapi makcik tu cakap, sejak bila pula anak dia ni pandai berubat orang? Itu yang jadi tanda tanya tu. Tak pernah hayat anak dia ni berubat orang. Tak pernah tahu pun. Lagi satu makcik tu cakap, anak dia ni suka balik waktu malam, tengah-tengah malam. Keluar waktu petang, lepas tu tengah-tengah pagi baru nak balik. Tengah-tengah pagi baru nak balik rumah. Lepas tu bila balik pula, bawa benda-benda macam ni. Bahaya bawa balik benda macam ni. Takut ada benda ikut. Memang betul lah. Kalau bawa balik benda yang kemian apa semua ni kan. Tambah-tambah baru balik. Buat benda yang berubat orang ke, puja ke. Mesti ada benda ikutnya. Kemudian makcik dia cakap, semenjak anak dia ni suka bawa balik barang-barang ni, daripada situlah cucu-cucu dia ni suka menangis malam. Bila waktu pukul 1 malam je, 1 pagi je, cucu-cucu dia ni suka menangis. Kadang-kadang sampai pukul 3 pagi, 4 pagi, menangis. Tak tahu kenapa. Jenuh pujuk menangis. Boleh dia katakan semenjak anak lelaki dia ni bawa balik macam-macam ni, cucu dia ni dah start menangis. Sehingga makan hari. Bukan setakat menangis. Kadang-kadang makcik tu sendiri cakap, dia sendiri nampak benda bukan-bukan dalam rumah. Nampak macam nenek bongkok. Nampak macam bayang hitam. Kadang-kadang tu terkejut, makin nak kencing ke, makin nak pergi tandai kan. Nampak bayangan hitam. Sebab tu makcik ni cakap, budak-budak ni menangis bukannya sebab lapar ke ataupun masuk angin perut ke, bukan. Budak-budak ni menangis sebab dia nampak something, nampak benda. Tapi budak-budak ni tak boleh cakap, dia tak boleh nak bagi tahu. Bila kita cakap dekat bapak dia akan marah. Tak ada apa lah tu. Itu yang jadi masalah tu. Tu pada hari Rabu lepas, makcik tu cakap. Yang ini dia kata waktu tu pukul 8 malam. Makcik tu nak pergi angkat kain dekat luar rumah. Kira dekat kawasan rumah je lah. Dia nak angkat kain. Dia pun angkatlah kain. Cucu dia ada ikut. Waktu dia angkat kain tu, dia nampak kelibat pocong dekat seberang rumah. Maknanya seberang jalan. Depan rumah dia ada jalan dekat seberang sana. Dia nampak kelibat pocong. Tapi dia tak fikir pun benda tu. Dia anggap benda tu macam guni. Dia tak nak fikir. Tapi pada masa dia angkat kain tu, dia nampak benda tu makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Dia dah tak tengok lah. Dia terus masuk dalam rumah. Dia tarik cucu dia masuk dalam rumah. Dan terus tutup pintu. Masa ni, dia dah mula berdebar-debar. Baru dia rasa takut. Kemudian, dia ingat benda ni dah habis dah. Dia pun tak nak fikir, tak ada cerita kat siapa lah.
tutup lampu semua nak tidur awal lah sebab dah takut. Masa ni dia nampak, kan ke rumah sekarang ni ada selinder yang cermin tu. Dia nampak bayangan sebiji pocong kat depan rumah. Dia tak tahu benda ni menantu dia nampak ke, cucu dia nampak ke. Tapi cucu dia tengah nangis lah. Dia nampak, dia tengok je. Kejap benda tu jalan ke kiri tapi tak lompat. Dia macam tu. Tu orang lama sekarang dia lalu lagi. Memang jelas nampak. Tapi makcik ni dia tak ada kecoh-kecoh lah. Dia cuma baca sendiri dia diam. Dia akan suruh cucu-cucu dia tidur. Dan dia pun akan paksa diri untuk tidur. Sebabnya anak lelaki dia tak ada keluar. Dia ingat menantu dia tak tahu. Tapi selang 2-3 hari menantu dia pun tahu. Menantu dia pun ada gangguan juga. Ada kena gangguan juga. Hari kedua pula, pada hari Khamis pula, sama juga. Yang kali ni bunyi anjing. Dekat depan rumah, bunyi anjing bergaduh. Tu bunyi anjing menyalak. Sayu sangat bunyi anjing menyalak. Bila makcik ni ngintai, sama juga. Kelibat pocong ni ada kat sebelah pokok nyo. Memang jelas nampak. Mata dia merah. Makcik ni sampai cakap, ada orang hantar kat rumah dia ni. Kenapa ada macam ni? Kalau kita pun takut lah benda ni. Dan pada siang harinya, makcik ni cubalah cerita dekat anak dia. Sebab yalah, anak dia kan suka bawa balik benda bukan. Tapi jawapan anak dia simple. Tak ada apa tu. Itu koma yang takut tu. Tak ada apa. Dah sampai tahap malas lah makcik ni nak cerita. Benda ni terjadi lama tau. Maknanya makan hari. Perbualan antara bini aku dengan makcik tu kira habis kat situ lah. Dan bini aku cerita kat aku pada malam tu kan. Dan aku pun cerita kat bini aku pasal cerita-cerita yang aku dapat yang aku dengar daripada kawan-kawan aku kan. Bila tengok balik, benda ni macam ada sangkut paut tau kan. Yelah, kalau ikutkan pada hari Isnin Pak Long jumpa waktu cari katak. Lepas tu hari Selasa Mak Andre kena. Hari Rabu Mak Andre kena. Hari kedua dan hari Rabu tu juga makcik ni kena. Benda ni macam bersangkut paut selama seminggu tu. Dan selepas itu 2-3 hari cerita ni senyap. Selepas malam yang aku sembang dengan bini aku tu waktu makan tu, cerita ni senyap. Dah tak ada dah tragedi hantu ke pocong ke apa, tak ada dah. Berlangsung selama 3 hari 4 hari tak silap aku, benda ni senyap. So benda ni pun aku masih fikir sebenarnya. Fikir lagi kan. Tapi tak ada fikir lebih-lebih lah. Sekadar fikir apa sebenarnya yang terjadi kan kat kampung kami ni. Dan aku pun tengok dah tak ada apa kan. Aku pun tak nak fikir lah. Abaikan lah. Selang 3-4 hari lepas tu, makcik depan rumah kami ni dia jatuh sakit. Dia kata dia sakit dekat bahagian perut dia. Boleh dia katakan dekat bahagian bawah pusat dia lah. Dia sakit. Dia kata sakit ni, dia mengadu dekat bini aku. Dia dah sakit ni 2-3 hari juga dia dah sakit tau. Sampai satu tahap, makcik ni dah tak tahan sakit. Waktu pukul 1 pagi, dia telefon bini aku minta tolong. Dan aku sendiri yang bawa pergi hospital. Bawa pergi check kan apa benda. Kau ada masalah apa perut ke apa ke, mana kita tahu kan. Aku pun bawa lah pergi, makcik tu pergi. Dalam perjalanan kami nak pergi tu, makcik ni ada cerita dalam kereta. Dia kata tak tahu kenapa, dia kata rumah kami ni rasa macam malap, macam gelap, dia kata kan. Haba panas, kadang-kadang budak menangis. Dia cakap kan, macam ada something ganggu lah, dia kata. Tak tahu siapa. Ni dah sakit sini pula, dia kata. Macam-macam lah sekarang ni. Dia cuma mengeluh lah waktu tu kan. Aku waktu tu bawa kereta, aku cuba dengar sajalah. Nak bagi pendapat pun tak reti kan. Cuma dengar, aku bawa kereta. Sampai kat hospital semua, pergi cek-cek. Doktor kata kena X-ray. Bini aku teman lah makcik ni. Bila kena X-ray, lama juga aku tunggu kat luar hospital tu. Bila pergi X-ray, doktor cakap ada satu ketumbuhan ataupun ada dua biji ketumbuhan macam berbola kecil dekat dalam kawasan kencing ni. Kemaluan ni dalam kawasan tu. Tempat dia aku tak tahu nak sebut. Tapi dalam kawasan tu dia kata macam ikut pada X-ray kan, ada 2 biji ketui warna hitam yang kat dalam tu. Doktor cakap tak pernah lagi dia dapat kes macam ni. Dia kata, aku ingat lagi doktor yang cakap ni doktor India perempuan. Dia kata belum ada lagi kes macam ni. Dia pun jadi macam terkejut. Ini kes baru lah bagi dia. Ni kes baru ni. Dia tak tahu lah. Sebelum ni tak pernah dapat lagi kes macam ni. Masa ni aku dah fikir lah sebenarnya kan. Ini bukannya ketumbuhan biasa ni aku rasa kan. Tapi aku tak ada nak cakap. Aku cuma diam lah. Ni macam ada benda something yang tak kena ni kan. Lepas X-ray doktor dia cakap selang makan ubat, lepas tu selang 2-3 hari kena datang balik lah. Kena X-ray lagi sekali kan. So malam tu kami balik lah. 4 pagi kami balik ke rumah. Besoknya siangnya bini aku tanya kat makcik tu macam mana. Dia kata ada lagi sakit sikit-sikit. Okey, 2-3 hari dah kurang sikit lah sakit tu kan. Tapi ada lagi sakit tu. Pergi lagi macam mana doktor tu bagi tarikh. Pergi ke hospital. Pergi hospital X-ray lagi. Benda tu dah mengecil kata dia doktor tu.
kan. Ketumbuhan tu dah mengecil. Dan makcik tu pun cakap sakit dia dah kurang. Okey. Kemudian doktor cakap kalau dalam masa tempoh yang dia bagi ni kena datang balik, dan masa tempoh ni kalau sakit lagi kena operate lah. Kena operation. So kami pun bawa lah makcik tu balik. 2-3 hari pada lepas tu makcik ni gaduh sakit balik. Dia kata sakit balik lah ni. Nak buat kerja tak boleh, nak berjalan pun susah, nak kencing sakit. Memang sakit dia kata dekat kawasan kencing dia ni. Aku sebenarnya aku dah fikir tau, benda ni something yang lain, bukannya ketumbuhan biasa tau. Sebabnya menurut kata doktor, benda ni tak pernah jadi. So belum ada kes macam ni, maknanya ini kes baru. Aku cuma bagi pendapat lah dekat makcik tu. Cuba buat cara rawatan kampung kan. Panggil ustaz ke apa ke kan, try buat check. Makcik tu dengar, dia panggil adik-beradik dia dan minta tolong untuk panggil ustaz ataupun orang pandai lah datang ke rumah. Waktu datang ke rumah ni check, menurut kata ustaz tu memang ada something, gangguan benda kat rumah ni. Dan benda tu macam dah menumpang makcik ni. Itulah benda yang 2 biji tu. Tahu. Bila ustaz tu tanya balik, dia kata ada orang ni kat dalam rumah ni ada orang yang berubat lah, ataupun yang buat rawatan Islam ke, ada buat rawatan bomo ke apa ke. Makcik tu pun terdiam lah. Makcik tu cakap lah, ada anak saya. Mana dia? Sebenarnya anak dia ada dalam bilik. Tak keluar bilik. Makcik tu cakap dah keluar. Tak nak panjang cerita lah. Ustaz tu cakap, kalau ikutkan dia kata, ini berubat tak habis. Tak habis cara berubat, tak betul cara berubat. Dan benda ni marah sebab kacau tuan dia. Mungkin anak dia cuba nak berubat orang, tapi tak betul cara. Tak habis, tak ada tutup. Benda yang dekat orang tu ikut dia. Bukan ganggu dia, ganggu kepada family dia. Mengikut kata ustaz tu, ada 2 benda yang marah. Satu nenek, satu lagi pocong. Dan benda tu mungkin menumpang dekat makcik yang sakit ni tadi. Itulah yang kata 2 benda tu. Mungkin, tak tahu. Benda ni kita tak dapat. Saya tak dapat nak bagi jawapan yang betul. Tapi salah satunya itulah sebabnya menurut kata doktor, kes ni tak pernah ada. Dan benda ni, dan makcik tu sakit semenjak anak dia ni suka pergi ubat, bawa balik macam-macam. Sejak itulah yang ada terjadinya kes gangguan semua. Dan mengikut kata makcik tu, anak dia memang tak pernah belajar berubat. Memang tak ada pengalaman, tak pernah belajar. Sebab apa dia buat? Sebabnya dapat kebayaran yang mahal. Kononnya dia pergi tolong orang, berubat semua, bagi elok, dan dapat bayaran yang setimpal, yang mahal. Dan efek dia pula kena kepada family, tak kena pada dia. Bila kata ada gangguan semua, dia marah. Bila panggil ustaz datang pun dia macam marah. Dia kata tipu lah, tak ada apalah. Tapi kenapa kalau kata tak ada apa, makcik ni sakit, dia tak nak ubat kan? Kata dia pandai ubat, kenapa dia diam? Betul tak? So dekat sini kita boleh katakan, kalau tak pandai, jangan pandai-pandai lah. Bahaya. Dan untuk cerita makcik ni, setakat ni alhamdulillah, lepas ubat tu ada kekurangan dan adalah slow sikit. Dan kampung kami pun dah tak ada gangguan macam sebelum ni. Tapi masih lagi cucu dia menangis waktu malam. Masih ada lagi. Dan kadang-kadang cucu dia tidur dengan kami. Kami ambil. Sebab kami tak ada anak lagi. Cuma itulah, nak pasang kat sini, kalau tak ada ilmu, tak habis belajar, jangan ambil benda yang singkat untuk kemewahan ataupun semata-mata untuk dapat duit. Sedangkan benda tu tak betul. Kalau boleh tak payahlah. Mudarat kepada family, mudarat kepada orang lain. Bukan mudarat pada diri sendiri. Kalau kena kat diri sendiri tak apa. Tapi ini kena kat orang lain, menyusahkan orang lain. Disebabkan nampak kita nak kemewahan. So bila saya fikir-fikir balik benda ni, ada betul juga. Mungkin makhluk yang dia nak tolong buang daripada dia punya customer tu, mungkin ikut dia sehingga ke rumah lah. Sebab tu gangguan dia berlangsung daripada hari tu, hari yang Pak Long kena tu, sehingga makin lama makin dekat, sehingga masuk kawasan kampung. Bila masuk kawasan kampung, dia duduk dekat depan rumah orang yang merawat. Tak habis ni, dia habis kat situ. Bila saya kaji-kaji balik, ada masuk akal juga benda ni. Saya pun tak tahu benda ni betul tak betul. Tapi itulah, bila saya tanya balik cerita, bila saya combinekan balik, itulah gangguan daripada orang lain, daripada kawan saya. Makin lama benda tu makin dekat, makin lama benda tu makin dekat. Makin hari pocong ni makin dekat, sehingga dekat depan rumah saya. Sehingga makcik tu sendiri cakap, dia sendiri nampak selama 2 hari, 3 hari gangguan ni. Dan benda ni berlangsung sehingga dia panggil orang berubat. Baru reda, baru hilang. Saya tak tahu, Allahualam. Setakat ini, situ je cerita dia. Apa-apa pun, kita doakan yang baik-baik. Dan kalau benda yang kita tak pandai, tak payahlah buat. Kalau boleh, tak payah kita nak ambil benda yang untuk sekadar sementara ni kan.
untuk kenakan orang ke apa kan. Benda ni mudarat dengan diri kita sendiri. Kita jumpa dengan cerita lain insya-Allah.